Tengok sepeletak jadi rasul kan, baru latih jadi rasul. Dulu biasa, yang ni belum dilatih kan. Umur 40 latih jadi nubuah, jadi nabi. Letak pula suruh menyampai risalah, jadi rasul. Ada puhak asli hamba-hamba kan, belum jadi apa-apa hamba semua. Bila disuruh pilih, dia pilih hamba, pilih hak asli. Allah. Kita supaya apa ni? Ambil ingat kalau raya sebegini, supaya kita ni kita ingat bahawa asli kita ni hamba. Asli kita daripada fakir, tidak ada apa-apa yang berhajat pada Allah. Tiba-tiba sekarang Allah Ta'ala beri pada kita kekayaan. Aridi. Kan? Ingat dulu kita tak ada apa-apa. Kalau kata banyak harta benda, ibu bapa kita bukan milik kita. Kan? Bagi kita nak jual ke apa tak boleh. Walaupun hak ayah kita nak pergi curi jual tak boleh, tak sah. Sebab bukan milik kita. Ayah tak ada okey kepada kita. Apabila dia meninggal dengan automatiknya berpindah secara qahran jadi pesaka, baru jadi milik kita. Begitu juga siapa pun tidak punya. Bila kita mari Allah Ta'ala bagi itu ini kekayaan. Jadi sifat kekayaan baru. Asli faqr. Lah ni kita apabila kita kuat, gagah, itu pun baru. Asli dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifan. Itu sifat keaslian. Kelemahan, kedhaifan, kefakiran, apa dia, kebodohan, itu sifat asli. Hak lain main aridi. Bila kita belajar mengaji, Allah bagi ilmu, timbullah kepandaian, bijaksana. Marilah dah kau mari. Bila kita bekerja boleh harta, jadi sifat kekayaan kita orang kaya. Diberi pula jawatan kita ni orang besar, orang lebih. Semua tu aridi baru. Dengan dalil hak barang baru dia tarik balik habis. Tengok bila kita ni jadi satu jawatan. Bila dipecat habis jawatan kan? Tu klik pada kita